Sekejap dia blur. Okay. Hi guys, welcome back to my channel and today is the 20th of September 3:50 PM. I'm at school. Nampak tak? Bendera Merdeka di sana-sana. I'm still wearing my uniform. Today is Wednesday. Sepatutnya pakai baju koko, but then I'm not following the rules, but not a problem. So, ni Sakina ni dia shy cat tau. Tapi bila behind the camera, dia tak shy pun. So macam so this is, tolong perkenalkan diri. Farhani. Ni Farhani, the pink girl. Dan ni cakap kuat sikit. Saya Sakina. Okay, kita orang tadi pergi McDonald and then beli McDonald. Obviously tunjuk lah macam tu. Macam ya. Terbalik dulu. Okay. Ni kita orang beli spicy Korean burger yang buy one free one. So macam the promotion starts today and then ends at Friday, which is today is 20 September and then it ends at 22 September. Kita orang nak buat challenge makan 2 spicy Korean burger. Lepas dah makan 2 Korean burger, kita orang kena minum the whole air. This is large by the way. So I akan lawan dengan Sakina. Farhani dia akan makan 1 burger je sebab lagi 1 dia nak bawa balik rumah. So macam okay lah. Dengan siapa yang kalah this challenge, ada dare dia. I kena Ina dah ready. Kejap tak set time lagi. Kau nak ready apa? 5 minit Saya takut tu. Okay. Tak ada 1 burger juga 5 minit. No, 2 burger 5 minit. 2 burger 5 minit. 2 burger 5 minit and kena minum. Aku okay lah 7 lah. Apa tu? Okay 7. Okay sorry. 1, 2, 3. Jangan, aku tak start lagi. 1, 2, 3. Okay dah start. Jangan minum air. Tomak Tujuh. Kalau tak boleh kan, kita tambah lagi 3 minit tu. So jadi 10 minit. Dah cacat dah aku punya burger. Sumpah perut aku 5.22. Banyak lagi. Okay tu 2 tim Kisina, 2 tim Sakina. Perut aku dah Pedas. tak boleh minum air. 3 minit 40 saat. Saya pun pakai semua. Sumpah air. Tak boleh. Sakina dah pedas. Air pun dah rasa pedas tau. Cepat ni saya makan. Saya makan cepat. Kenyang dengan cepat tu. Okay, di bahagian center konsol di tengah ni infotainment display. Kita tengok kita lihat, kita on dulu. Okay, kita ada sistem radio. Alright, kita boleh back. Dia touch screen touch screen. Ni untuk sistem GPS. Ambil masa sikit. Launching navigation software. You are reminded to put on your seatbelt. GPS is activated. Okay, display pun okay. Saya suka display MyWay ni sebab dia terang. Resolusi dia bagus, terang sebenarnya. Okay, ni
ada control volume. Ini SD card slot. Ya, SD card slot dengan USB port. Nak dengar lagu ke kan, guna pendrive boleh. Sambil dengar lagu, tak tahu jalan, guna GPS. Kan bagus. Okay, kita lihat kualiti kabin. Di tengah center console ni ada macam silver lah, ya. Silver punya apa tu, permukaan sporty lah, nampak memang cantik lah, memang nampak cantik. Tambah dengan chrome di sini, memang cantik. Bagi saya okey lah. Pegang pun dia macam kasar sikit, tapi okey, nampak cantik, nampak kemas. Ya. Di sini pula hard plastik lah, plastik keras. Biasalah, bukan ni kereta mahal kan, nak soft touch plastik. Okey. Sini pun keras, macam biasalah. Tapi keras maknanya tahan lasak lah kan, kita nak pakai lama. Sini pun sama. Okey. Okey, di sini pun ada, di tempat aircon ni pun ada chrome. Cantik lah. Okey. Memang okey. Speaker ada 4 tak silap saya. Speaker ada